morning. So in this solitary life, you'll find in the words of others the thing that can make you laugh. Oh, cry. You'll find it in the deepest friendships. The church. Ada kenangan. You know how much that means. You found that special thing. You're flying without wings. So impossible as the message is also find forever reaching. Just you know which one you let go. What a made you complete. With me waking up beside you to watch the sunrise on your face. To know that I can say I love you. In any time or place. It's nothing that we are. Kunchana! Thank you, Lord. Thank you, I'm flying without wings. 'Cause you're my special thing. I'm flying without wings. Don't please I like the gift. And you'll be where it is. I'm flying without wings. And that's the joy you bring. I'm flying without wings. Dia kan kau dua K kat sini. Kencana keluar ya. Dating ya Kencana. 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 Apa telegram hantar korang. Tele pun tele korang ah. 3 bodoh apa yang daripada adik-beradik ya. Lagu Jamilah lagu apa? Ha? Tak ada Jamilah lagu yang ada tu. Oh ya ke macam mana lagu Jamilah tu? Ada Jamilah. Oh. Faham? Aduh korang. Oh so kalau dia seorang kat rumah, kebosanan nyanyi lagu Jamilah lah macam tu. Oh faham. Lelaki-lelaki ni mau suka lagu Jamilah ya. Bukan trend dia sekarang. Oh yelah macam Haida tunjuk badan tu kan. Lepas tu Pak Dato' Red buat. Pak Director buat. Oh ya? Kakak tu. Oh anak Pak Lurah tu anak aku lah. Aku lah tu. Jangan. Dia ada Jamilah. Oh. Duduk adu Jamilah. Gadis anak Pak Lurah. Pak Lurah tak? Gitu. Manisnya. Dia pandai berdandan. Dia cantik sekali. Dia juga pandai mengaji. Kau pandai ngaji tak? Tiap hari pergi ke kali, rajin sekali. Pergi kali tu, kau sekarang cari kali pun tak jumpa. Rumahku, ku tegur dia malu sambil menunduk ke dia tersiap. Dia duduk itulah. Kau gadis ayu. Oh, kalau macam tu, kalau aku nak duduk-duduk nak mengenang orang lain pula, dia jadi macam mana? Bukan tukar lagu Jamilah lah. Bukan, kaya tukar. Bulan depan kita ke penghulu.
Siapa kat sebelah? Saya yang punya akaun ni. Nak berjagung pula. Tak best pun lagu Jamila. Kenapa dia orang ni yang lagu Jamila macam tak best? Yang bestnya tu sebab Tira Haidar yang buat. Kau badan sado tu. Oh, duduk kat baring kat atas katil. Acah-acah handsome. Acah-acah gitu. Okey lah tu. Bagus lah. Dia rasa diri dia handsome. Tak sabar menunggu hatiku Dah tak nak Jamila. Lain lagu tu? Lain lagu? Lagu apa? Bosan nak slow. Lagu apa? Didn't like best. Jom. Kat mana? Aju ada ni. Oh ya. Yeah. Stress tu hidup. Saya stress. Aku punya yang jatuh, kau yang sakit hati. Kenapa? Janji aku tak pergi enjit-enjit ke. Biar je original macam tu. Kau sibuk dah jatuh lah. Apalah. Kau ingat umur 43 tahun tu nak kena tegak aje. Oh, macam tu baik aku jadi anak dara balik. You're my world, my heart, my soul. If you Best ke? Tak, lagu Melayu tadi lah lagi best. I used to believe you were burning on the edge of something beautiful. Relax. Something beautiful. Saya tak ada mango. Okay? Smoking mirrors keep us. Saya tak ada mango. Minggu benda. Ada apps mango. Tak best phone. Tak minat. Ada live juga ke? Ada. Tak minat. Lagu Melayu tak ada jiwa yang bersedih. Asyik lagu jiwang aja. Oh, dia melekat. Bintang jangan kau lagu ni best. Lagu ni best. Oh. Jamila. Tadi kata jangan lagu Haji Ida. Along selalu minta. Selalu minta? Along. Macam awak muda. Awak dua orang. Oh, ni lagunya. Macam mana? Kupandang di atas awan, kulihat bintang melambai, kuulur tangan menggapai, tapi tiada sampai. Itulah kau request kan? Oh ya, dia memang nyanyi lagu bintang ke? Kan, orang request. Oh ya ke? Ida
Dah hilang dah. Korang boleh keluar. Di mana kakak dah naik atas? Tunggu lah dia punya. Korang follow dia punya account. Cepat. Follow account dia. Dah hilang dah. Dah naik dah. Kerana itulah yang terbaik untukmu. Apa nama dia? Anak Ahmad 8. Follow cepat-cepat. Nanti dia buat live. Follow cepat-cepat. Kalian mana? Pergi follow account yang saya pin ni. Adik. Follow account yang saya pin ni. Cepat-cepat. Saya adik. Follow ni pula. Follow I buat apa? Follow I tak ada apa-apa. Banyak betul scammer masuk saya punya live ni. Dulu esok. Okey, terima kasih Pukul Zam. Macam tahu je besok ada apa. Nanti malam tiada berseri, kita akan tetap bersama untuk selamanya. Cuma banyak scammer. Hai lain suasana. Tangisan yang akan menyiksa diriku. Hai bintang, dengarkanlah. Ada satu pesan terakhir dariku. Rakan sebelah dah naik. Follow account dia tadi. Tidak Kak esok kerja. Kerja ke? Kerana itulah yang terbaik untukmu. Ramai scammer. Tak sedap. Saya tak sempat nak delete ni. Gila. Hanya engkau satu di dalam hidupku. Bintang. Kakak tak like ke? Follow je account. Tadi saya ada pin tadi. Account Kak Liana. Korang follow je. Nanti dia akan munculkan diri bila-bila masuk je. Lagu Rozana.